Pandang pada rupa, jangan pandang pada gaya, tapi pandanglah pada realistiknya manifesto yang dibawa. Kepimpinan bukan sahaja tentang siapa yang banyak bersuara, tetapi siapa yang konsisten bertindak. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Johor Lead, salam dagang di hati. Saya Jafar Rizal dan lelaki Jelly daripada kelas 1 DPE, Wakil Program Perakaunan, calon 01, calon 01, Majlis Program Pelajar, sesi 2026-2027. Kesihatan mental bukanlah drama dan juga bukanlah alasan, tetapi ia adalah realiti yang mampu membunuh kita secara senyap jika kita abaikan. Dengan penuh rasa tanggungjawabnya serta percaya diri, saya calon 01 ingin memperjuangkan kesejahteraan mental warga dagang. Sebagai calon 01 Majlis Program Pelajar sesi 2026-2027, saya bawakan satu manifesto iaitu program It's Okay Not to Be Okay dengan kerjasama agensi luar. Untuk pengetahuan semua, kesihatan mental di negara kita semakin membimbangkan kerana menurut kajian Ipsos Malaysia Education Monitor 2025, 37% rakyat Malaysia menyatakan kesihatan mental adalah perkara yang paling membimbangkan kerana angka ini lebih tinggi daripada rata global iaitu 33%. Kajian ini menunjukkan cabaran besar yang dihadapi oleh generasi muda pada masa kini. Oleh itu, saya yakin dan saya percaya program ini dapat mengurangkan serta mencegah masalah kesihatan mental dalam kalangan warga dagang. Manifesto saya bukanlah hanya janji kosong dan bukanlah hanya kata-kata meraih undi, namun ia adalah tanggungjawab bersama. Jadi unilah saya, calon 01, Jafar Rizal anak lelaki Jelly. Keberanian membuat perubahan, integriti menjadi panduan. Di hadapan mata, mungkin ada gaya dan rupa, tetapi di hadapan masa depan yang tinggal hanyalah manifesto dan tindakan. Pilihlah bukan kerana apa yang kelihatan, tetapi apa yang mampu direalisasikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada warga KB Perdagangan yang saya hormati. Saya calon 02, calon pilihan raya MPP sesi 2026-2027, Nur Umairah Syahbina binti Muhammad Taufik dari kelas 2 BAK, Program Perakaunan. Dan saya dibimbing oleh Puan Kartini binti Hanafi. Institusi yang cemerlang bukan hanya dinilai melalui kecemerlangan akademik, malah bakat pelajar yang mampu membawa nama institusi ke peringkat lebih tinggi. Di KB Perdagangan, kita mempunyai ramai pelajar berbakat dalam bidang seni seperti nyanyian, deklamasi sajak, wartawan dan persembahan kreatif. Namun, pelajar-pelajar berbakat ini masih bergerak secara individu dan belum disatukan dalam satu platform yang tersusun. Maka di sinilah lahirnya Pemata Dagang. Pemata Dagang merupakan inisiatif untuk mengumpulkan bakat seni pelajar KB Perdagangan dan menggilapnya melalui semangat kerjasama dan kebersamaan. Melalui manifesto ini, saya mencadangkan satu platform khas untuk mencungkil bakat pelajar serta menyediakan ruang latihan dan persembahan secara berkala dengan sokongan pihak MPP dan pihak KB supaya bakat ini dapat diselahkan dan mewakili KB dalam pelbagai acara seperti pertandingan serta acara rasmi.
Program ini bukan sekadar hiburan tetapi media untuk membina keyakinan diri serta disiplin dalam kalangan pelajar. Apabila program ini dijalankan, KB Perdagangan bukan sahaja terkenal dengan kecemerlangan akademiknya, malah keindahan suara seni pelajarnya. Akhir kata, Pemata Dagang bukan sekadar program tetapi satu platform untuk meningkatkan keyakinan diri pelajar KB Perdagangan. Dan saya, ingat Pemata Dagang, ingat 02. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, perkenalkan, nama saya Siti Khatijah binti Abdullah. Saya merupakan pelajar dari kelas 2 BAK dan saya juga merupakan pelajar program perakaunan. Saya merupakan calon 03 bagi pilihan raya Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2026-2027. Wahai warga dagang yang saya kasihi sekalian, di Kolej Vokasional Perdagangan ini, ramai pelajar yang mempunyai potensi yang besar dan kelebihan tersendiri. Namun, apa yang saya lihat, kebanyakan pelajar mempunyai rasa malu dan kurang keyakinan diri untuk bercakap di hadapan halayak ramai. Perkara ini amat merugikan kerana keyakinan diri merupakan kemahiran penting yang bukan sahaja akan digunakan di dalam kelas, malah akan digunakan untuk alam pekerjaan kelak. Oleh itu, saya tampil membawa satu manifesto iaitu mengadakan bengkel membina jati diri untuk pengucapan awam yang ditujukan khas kepada pelajar Kolej Vokasional Perdagangan. Manifesto ini dirancang dengan bimbingan Cik Huda binti Husin bagi memastikan pelaksanaannya lebih tersusun dan berkesan. Melalui bengkel ini, pelajar akan didedahkan dengan teknik asas pengucapan awam, cara mengawal rasa gementar serta latihan praktikal untuk meningkatkan keyakinan diri. Saya percaya apabila pelajar lebih yakin bersuara, prestasi dan pelibatan mereka di dalam kelas juga akan meningkat. Manifesto ini selari dengan tagline saya iaitu suara kita, keyakinan kita. Kerana setiap suara pelajar itu penting dan berhak didengari. Undilah saya, calon 03 Siti Khatijah binti Abdullah, kelas 2 BAK, program perakaunan. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam KB di hati. Saya Hakim Komoditi Azam, bukan pelajar tahun 2 program perakaunan. Saya juga merupakan calon Majlis Perwakilan Pelajar bagi sesi 2026-2027. Dan saya merupakan calon keempat. Saya tampil pada hari ini dengan membawa dua manifesto yang bukan sahaja relevan dengan minat pelajar, malah mampu membentuk pelajar yang aktif, rajin, sihat dan berdaya saing. Manifesto pertama saya ialah penubuhan kelab olahraga. Penubuhan kelab ini mampu melahirkan pelajar yang aktif, berdisiplin serta mampu mengharumkan nama kolej melalui penyertaan kejohanan sukan seperti sukan kolej vokasional iaitu SUKOV. Bukan itu saja, kelab olahraga ini juga bertujuan untuk menyediakan satu platform khusus kepada pelajar yang berminat dalam bidang sukan dan kecergasan. Melalui kelab ini, pelajar dapat melibatkan diri secara aktif dalam latihan olahraga dan aktiviti kecerdasan secara berterusan dan teratur. Seterusnya,
Manifesto saya yang kedua pula ialah menganjurkan pertandingan e-sport. Pertandingan e-sport ini bertujuan untuk memberi peluang kepada pelajar menyalurkan minat mereka terhadap e-sukan secara positif dan berdisiplin. Aktiviti ini juga bukan hanya sekadar hiburan, malah dapat meningkatkan kemahiran berfikir secara strategik, membuat keputusan dengan cepat dan meningkatkan kerjasama berpasukan. Samping itu, melalui peraturan yang jelas serta jadual yang tersusun, pelajar dapat mengimbangi waktu pembelajaran dan waktu aktiviti kokurikulum dimulakan. Sebagai penutup manifesto saya pada hari ini, saya berjanji akan memperkasakan sukan di kolej ini supaya dapat melahirkan pelajar yang cermelang, berdisiplin serta berdaya saing. Jangan lupa undi saya calon 04 dengan tagline Fit Today, insya-Allah Champion Tomorrow. Jangan lihat dari rupa, jangan lihat dari gaya, tetapi lihatlah pada realistik manifesto yang akan dibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam dagang di hati. Kata orang tak kenal maka tak cinta, maka nama diberi tanpa dipinta. Nama saya Kaisara Amani binti Muhammad Ishri. Saya merupakan calon 05 Majlis Perwakilan Pelajar bagi sesi 2026-2027 di bawah guru bimbingan Puan Noridah binti Salmo. Saudari sekalian, saya tahu saya tidak boleh menjanjikan emas dan permata, namun kebajikan dan suara kalian akan saya utamakan. Hikmat dan bakti saya akan laksanakan. Oleh itu, saya akan membawa satu manifesto untuk kebajikan kalian semua. Saya akan melaksanakan program pengurusan masa untuk semua pelajar kolej. Ini kerana saya dapat memastikan pelajar Kolej Vocasional Perdagangan dapat menguruskan masa dengan lebih baik dan efektif. Saya faham, saya juga pelajar kolej ini. Namun, jika saya diberi peluang, saya akan menguruskan manifesto saya ini dengan lebih baik. Bukan bulan dan bintang saya berjanjikan, namun manifesto ini saya akan membawa kebaikan untuk kalian semua. Jadi, saya akan melaksanakan program tersebut dengan kolaborasi bersama alumni atau industri. Jadi, tunggu apa lagi? Pilihan pada tangan anda. Undilah saya, sokonglah saya. Suara anda akan didengari pada setiap masa. Ingat, cadangan diberi, suara anda akan didengari. Nama saya Kaisara Amani binti Muhammad Ishri, calon 05 dari program perakaunan. Sekian, terima kasih. Pergi ke Dewan menuntut harapan suara pelajar menjadi keutamaan. Bukan sekadar janji atau laungan, manifesto realistik menjadi pegangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Nama saya Izem Tehmidi, calon 06 Majlis Perwakilan Pelajar bagi sesi 2026-2027. Saya pelajar daripada 1 BK semester 2 dan wakil daripada program perakaunan. Saya ingin mengetengahkan satu manifesto utama yang berfokus kepada kebersamaan dan kerjasama pelajar. Saya ingin mewujudkan satu festival tahunan bagi pelajar Kolej Vocasional Perdagangan Johor Bahru. Festival ini bukan sekadar hiburan, tetapi satu platform yang menghimpunkan pelajar daripada setiap jurusan dan latar belakang yang berbeza melalui bakat, kreativiti dan kerjasama. Melalui festival ini, pelajar dapat menunjukkan bakat mereka melalui persembahan seperti muzik, tarian, puisi dan sketsa. Pelajar juga dapat mempamerkan hasil kerja dan projek jurusan masing-masing.
Pelajar juga dapat melibatkan diri dalam aktiviti dan permainan berpasukan yang mencampurkan pelajar daripada setiap kos yang berbeza. Akhir kata, sekian daripada saya, calon 06. Jangan lihat pada rupa, jangan lihat pada gaya, tapi lihatlah pada realistik manifesto yang saya akan bawa. Nama diberi Iman Humaira binti Muhammad Fadil, calon 07 Majlis Perwakilan Pelajar, sesi 2026-2027. Saya dari kelas 1 BAK dari program Perakaunan. Di kolej, kerjasama ini sering berlaku dalam bentuk aktiviti formal seperti tugasan berkumpulan, program rasmi atau acara kolej. Namun, kerjasama ini sering berlaku sementara dan tidak membina jangka masa panjang antara pelajar. Maksudnya, walaupun pelajar bekerjasama tetapi semangat kebersamaan tidak berlaku. Oleh itu, saya mencadangkan untuk membuat program keluarga kolej yang terdiri beberapa kumpulan yang mewakili pelajar senior, pelajar junior dan ketua dan facilitator. Dalam kumpulan ini, pelajar dapat berani menyuarakan diri dan masalah dapat diselesaikan dan masalah akademik dapat dikongsikan. Dengan ini, kita dapat membina budaya kolej yang penyayang dan juga kita dapat mengurangkan konflik dan sikap individualistik. Dan kita juga dapat melahirkan pelajar bukan sahaja cemerlang akademik tapi matang dari segi emosi dan sosial. Akhir dari saya, calon 07. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Aisyah Amira binti Diza Afzal, calon 08 Majlis Perwakilan Pelajar Kolej Vocasional Perdagangan Johor Bahru. Saya dari kelas 1 DBF, Diploma Jurusan Pengurusan Perniagaan. Pasti anda tertanya, apa manifesto yang saya akan bawa? Sila nantikan. Manifesto saya ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada bakal-bakal graduan KV betapa pentingnya penampilan diri dan kemahiran komunikasi semasa alam pekerjaan nanti. Apakah kepentingan penampilan diri dan kemahiran komunikasi ini? Antara kepentingannya adalah memberi pandangan awal yang terbaik kepada sesuatu organisasi untuk mengambil kita sebagai pekerja. Sebagai pelajar KV, kita dibekalkan dengan kemahiran teknikal dan latihan amali. Namun, realitinya ramai yang pelajar tidak yakin dengan penampilan diri dan cara berkomunikasi secara profesional. Ramai yang tertanya-tanya, adakah kita mampu menampilkan diri di alam pekerjaan nanti? Adakah kita mampu menghadapi soalan semasa temu duga? Adakah kita mampu berkomunikasi secara berkesan? Akibatnya, ramai pelajar yang tidak yakin, ragu-ragu dan tidak menyedari potensi sebenar mereka. Oleh itu, sebagai calon Majlis Perwakilan Pelajar, saya mencadangkan satu inisiatif mudah tetapi berimpak tinggi, iaitu pertandingan inovasi penampilan diri. Melalui program ini, pelajar akan dapat menampilkan diri mereka dengan lebih unik dan menerangkan apa yang mereka cuba inspirasikan. Manifesto saya telah dibimbing oleh Puan Lim Kaboy bagi memastikan manifesto saya berjalan dengan lancar. Slogan saya adalah, kemahiran ada, penampilan pasti setara. Ujilah saya Aisyah Amira binti Diza Afzal, calon 08, calon 08. Sekian, terima kasih. Sekian dari saya Aisyah Amira. Jangan lihat pada rupa, jangan lihat pada gaya, tapi lihatlah realistik manifesto yang saya bawa. Saya, Muhammad Alif Tarmizi bin Baharudin dari kelas 1 DBF Pengurusan Perniagaan
calon 09. Terdapat satu manifesto yang saya akan kedepankan. Manifestonya ialah saya akan mengadakan satu program sukan yang mana akan melibatkan semua pensyarah-pensyarah dan pelajar-pelajar warga dagang. Tujuan untuk menggalakkan semua warga dagang melibatkan diri secara aktif dalam bersukan serta memupuk semangat kerjasama, berdisiplin dan kepimpinan dalam kalangan warga dagang. Suasana pembelajaran yang seimbang antara akademik dan kurikulum. Selain itu, aktiviti ini dapat memupuk semangat hubungan silaturahmi antara semua warga dagang. Saya akan jalankan iaitu permainan kerem, dam haji, capteh, dongkak dan lain-lain. Ini akan dijalankan iaitu yang pertama, belajar lebih aktif dan syiat. Ini bermaksud aktiviti sukan boleh meningkatkan tahap kecergasan fizikal dan kesihatan mental antara warga dagang. Yang kedua, semangat perpaduan akan meningkat. Yang di mana hubungan antara setiap program akan menjadi lebih erat dan harmoni. Pelis lebih ceria dan berdaya saing. Ini bermakna program ini dapat menambah sikap yang positif dan mencipta suasana kampus yang lebih bermakna. Bukan bulan bintang yang saya janjikan, tapi saya akan menjadi roket untuk bawa anda ke sana. Jadi warga dagang, mahu suara anda didengari? Undilah saya, Muhammad Alif Tarmizi bin Baharudin. Saya kat sini lah. Oh, kat sini. Hai, saya Naif Fatihah Nova binti Abdullah, calon 10 Majlis Perwakilan Pelajar Kolej Vokasional Perdagangan sesi 2026-2027. Saya dari kelas 1 DBF Program Pengurusan Perniagaan. Dalam video ini, saya akan menyatakan manifesto saya yang bertemakan kebersamaan versus kerjasama. Sebagai pelajar KB, kita sering terlibat dengan berbagai program dan aktiviti kolej. Namun, ada satu perkara yang sering kita lihat di mana ramai pelajar yang terlibat tetapi tidak melibatkan diri secara aktif dalam satu program. Situasi ini menunjukkan bahawa kita mempunyai kebersamaan tetapi kurang dari segi kerjasama. Kebersamaan bermaksud kita bersama-sama dalam satu program, manakala kerjasama pula bermaksud kita bersama-sama memainkan peranan untuk menjayakan satu program. Manifesto saya ialah saya akan memperkasakan pelibatan warga kolej melalui penganjuran sukan tradisional seperti tarik tali, batu seremban dan sebagainya. Program ini bukan sahaja untuk menghidupkan warisan budaya, malah menjadi medium untuk menggalakkan kerjasama dan semangat berpasukan antara warga kolej. Melalui aktiviti sukan ini, warga kolej bukan sahaja hadir sebagai penonton, diberi peranan aktif untuk menyertai serta menguruskan program. Usaha ini diyakini dapat memupuk nilai kebersamaan, kerjasama, saling hormat-menghormati serta dapat mengukuhkan hubungan di antara warga kolej. Manifesto saya telah dibimbing oleh Puan Lim Kaboy bagi memastikan manifesto saya berjalan dengan lancar. Saya percaya apabila kita bergerak daripada kebersamaan kepada kerjasama, sesuatu program akan menjadi lebih bermakna. Dengan slogan hadir itu biasa, kerjasama itu luar biasa, undilah saya, Naif Fatihah Nova binti Abdullah, calon 10. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Taqis Wafi bin Azhar dari program pengurusan perniagaan dan merupakan calon ke-11 bagi pilihan raya kali ini. Generasi Z sekarang dikatakan generasi yang lemah, lembek, hanya bermain gadget, tidak aktif, kehilangan identiti adat dan budaya. Yang terakhir, mudah terpengaruh dengan budaya barat. Adakah anda bersetuju? Tidak, bukan?
Jadi untuk hari ini, saya hanya bukan sekadar membawa manifesto, tapi saya menggabungkan dua gerakan, iaitu sukan dan keindahan kebudayaan. Jadi dalam aspek sukan, saya mencadangkan untuk mengadakan satu aktiviti sukan sekurang-kurangnya sebulan sekali yang dinamakan 1 bulan 1 sukan. Program ini bertujuan untuk mengeratkan hubungan silaturahim antara pelajar, meningkatkan kesihatan fizikal dan mental serta membantu membentuk kerjasama sepasukan antara satu sama lain. Jadi dalam aspek kebudayaan yang pertama, saya beriltizam untuk memartabatkan pemakaian baju Melayu dan baju kurung pada setiap hari Jumaat sebagai simbol identiti dan kebanggaan terhadap budaya. Jadi yang terakhir, saya mencadang untuk menubuhkan kelab persembahan atau dinamakan Dagang Talent Club, di mana saya akan mencungkil minat dan bakat para pelajar. Yang kedua, memelihara seni persembahan tradisional dan moden. Yang ketiga, mengembangkan kreativiti mereka. Jadi jangan lupa undi saya calon ke-11 dalam pilihan raya kali ini. Dan ingat tagline saya, no risk, no story, niat tulus, jalan terus. Dalam dunia pendidikan hari ini, pelajar bukan sahaja berlumba mengejar keputusan tetapi bergelut dengan tekanan dan kesihatan mental. Namun, dalam diri setiap pelajar mempunyai potensi dan bakat yang belum diterokai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Nurul Syahda binti Kamal Barim, calon 1-2 dari program pengurusan perniagaan, merupakan calon pilihan raya Majlis Perwakilan Pelajar bagi sesi 2026-2027. Oleh itu, manifesto yang akan saya usulkan adalah mengadakan program Recharge Your Mind yang bertujuan untuk memberi ketenangan minda, menambah ilmu baru dan mengasah bakat yang terpendam. Antara aktiviti yang menarik akan diadakan ialah Glow and Grow Studio, Rhythm and Soul, Game on Challenge dan banyak lagi. Melalui aktiviti seperti bengkel kemahiran, persembahan bakat dan aktiviti kreatif, pelajar dapat berehat sambil membina keyakinan diri. Bulan ini bukan hanya untuk mereka yang berbakat tetapi untuk mereka yang ingin mencuba, ingin belajar dan juga ingin mencari potensi diri sendiri. Saya yakin apabila pelajar diberi peluang untuk seimbang antara akademik dan pembangunan diri, kita bukan sahaja dapat melahirkan pelajar yang cemerlang tetapi dapat melahirkan pelajar yang seimbang dari segi emosi, sosial dan kreatif. Akhir kata, undilah saya Nurul Syahda binti Kamal Barim, calon 1-2 dengan tagline Vote Syahda, It's Time for Fun. Perubahan tidak lahir secara tiba-tiba, tetapi bermulanya dengan satu nilai murni untuk berkhidmat dan memimpin dengan amanah serta integriti. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kebijakan. Bak kata pepatah orang dahulu, tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Muhammad saya bin Muhammad, calon Majlis Perwakilan Pelajar nombor 13 bagi sesi 2026 dan 2027. Mewakili program pengurusan perniagaan, berpaksikan rasa tanggungjawab dan aspirasi untuk mencetuskan perubahan yang sangat bermakna untuk semua pelajar. Saya hadir menawarkan diri sebagai suara pelajar yang ingin bersama memperjuangkan masa depan Kolej Vokasional Perdagangan ke arah keunggulan mutu. Berpaksikan tema yang saya ingin bawa, iaitu kebolehpasaran graduan. Terdapat dua manifesto yang saya ingin utarakan. Pertama, seperti yang anda sedia maklum bahawa resume merupakan satu dokumen yang amat penting dalam proses temuduga, khususnya apabila kita melangkah ke alam industri pada masa hadapan. Oleh itu, saya ingin mengusulkan satu pertandingan, iaitu pertandingan resume antara pelajar supaya mereka dapat merasai pengalaman untuk mencipta dan membentangkan resume mereka. Yang kedua, dalam era yang sangat mencabar ini, etika temuduga amatlah dititikberatkan oleh semua masyarakat. Oleh itu, saya ingin mengusulkan satu sesi perkongsian berkaitan etika temuduga dengan menjemput penceramah yang berpengalaman untuk memberi
sedikit sebanyak tentang ilmu dan panduan. Dengan pembahasan ini, pelajar dapat membuat persediaan awal dan bersedia untuk berdaya saing di alam industri. Akhir kata, inilah saya, Muaz Musayyadi Muhammad, agar kita dapat mencipta impak yang berkualiti dan bermakna dalam setiap diri pelajar. Seperti tagline saya yang berbunyi, Together, let's create a better future. Mari beli, saya jual. Kamera dah on pula. Hey, kawan-kawan, saya ni suka berjual. Tapi, macam itulah. Saya punya skill dalam berniaga ni kurang. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani dan salam dagangku hebat. Berdirinya saya di sini bukanlah untuk jedak jeduk, tetapi untuk menyampaikan satu manifesto saya kepada anda semua. Perkenalkan, nama saya Nurhana Kaisara binti Zaini, calon 14 dari program pengurusan perniagaan sebagai calon pilihan raya Majlis Perwakilan Pelajar pada sesi 2026-2027. Manifesto yang akan saya bawakan ialah Hustle and Grow Dagang Edition dengan slogan Grow Skills, Grow Income. Menjadi usahawan adalah antara KPI untuk graduan kolej vocational selain daripada bekerja dan menyambung pelajaran. Program ini merupakan program keusahawanan bersiri atau berkala bertujuan untuk mengasah bakat perniagaan pelajar kolej ini. Pelbagai lagi aktiviti menarik yang akan dijalankan pada setiap siri. Contohnya seperti bengkel affiliate, hari terbuka bersama SSM dan macam-macam lagi lah. Saya percaya apabila pelajar diberi ruang untuk mengembangkan kemahiran, mereka juga mampu menjana pendapatan sendiri. Seterusnya, ia akan menjadi salah satu kebolipasaran graduan TVET. Inilah maksud sebenar slogan saya iaitu Grow Skills, Grow Income. Jadi rakan-rakan, jangan lupa undi saya, Nurhana Kaisara binti Zaini, calon 14 sebagai bakal pemimpin anda pada masa akan datang. Bersama-samalah kita jayakan Hustle and Grow Dagang Edition, Grow Skill, Grow Income. Kalau nak tahu program ni selanjutnya, undilah saya. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani, salam dagangku hebat. Saya Nurul Alia Maisara binti Muhammad Ibrahim, calon 15 Majlis Perwakilan Pelajar bagi sesi 2026-2027 bagi mewakili program pengurusan perniagaan. With Alia, Speak to Success. Jadi, saya berdiri di sini ingin menyampaikan manifesto yang saya akan bawa iaitu English for Career. Dalam dunia yang bergerak pantas dan daya saingan yang tinggi, selain daripada kemahiran dan intelektual kebolehpasaran graduan, juga dilihat dari aspek keyakinan graduan dalam berkomunikasi. Keyakinan bermula dengan suara. Sudah tentu jika mereka fasih berkomunikasi dalam bahasa Inggeris, akan memberi bonus kepada graduan. Maka, ia menjadi kunci utama untuk membuka lebih banyak peluang kepada para graduan. Jadi, manifesto yang saya bawa, English for Career, saya akan mengadakan 3 aktiviti iaitu yang pertama, mengadakan 4 kali perhimpunan dalam bahasa Inggeris. Kedua, menjemput pihak industri untuk memberi tips tentang cara temuduga dan tips penampilan yang sesuai untuk sesi temuduga. Yang ketiga, singing contest iaitu pertandingan menyanyi dalam bahasa Inggeris. Di sinilah bermulanya perubahan. Berani menyampaikan idea, yakin melangkah ke dunia profesional kerana kejayaan bukan hanya tentang kelayakan tetapi cara untuk kita berkomunikasi. Jadi, undilah saya untuk menjadi pemimpin anda pada masa akan datang. Saya, Nurul Alia Maisara binti Muhammad Ibrahim, calon 15. Remember, with Alia, speak to success.
Setiap idea bermula dengan satu persoalan yang lahir daripada rasa ingin tahu, daripada keinginan untuk memahami dunia di sekeliling kita dengan lebih mendalam dan bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani dan salam KV di hati. Bersama saya Rasha Tirani binti Rasid, calon 16 Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2026-2027 mewakili program pengurusan perniagaan dengan tagline Rasha bertindak demi hasil. Berdirinya saya di sini dengan penuh rasa tanggungjawab menawarkan diri saya sebagai calon Majlis Perwakilan Pelajar bagi memperjuangkan suara dan kebajikan warga dagang. Jadi, manifesto yang bakal saya bawakan ialah urus wang, urus hidup. Saya percaya setiap individu berhak untuk memahami cara menguruskan wang, mengawal kewangan dan membina masa depan tanpa rasa takut dan dibelenggu dengan hutang. Jadi di sini saya akan mengadakan satu bengkel khas tentang kewangan di mana untuk meningkatkan lagi kefahaman pelajar tentang cara menguruskan wang melalui kaedah kemahiran asas. Dengan bengkel tersebut, saya akan berkolaborasi dengan syarikat luar yang telah dipercayai untuk memberikan pendedahan tentang cara menguruskan wang melalui teknik asas dan dapat melahirkan generasi yang celik kewangan. Pada awalnya, saya juga keliru. Saya juga tidak tahu namanya, fungsinya dan asal-usulnya. Tapi, saya memilih untuk tidak berpaling dan memilih untuk mendekat. Maka undilah saya, Rasha Tirauni binti Rasid sebagai pemimpin anda. Kerana inilah suara kita, inilah hasil kita dan inilah hasil pembelajaran kita. Dagang Pak Malau, dagang berlipat, dagang saya mengkuang layu. Hadirnya saya bersama Hajat, idea yang hebat dan juga padu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nada Nadira binti Muhammad Kharizan, calon 17, calon 17 dari kelas 1 BPP Kohort 2025 dari program pengurusan perniagaan. Kita selalu bertanya, dah makan ke belum? Tapi kita jarang tanya, awak okey ke hari ini? Sebagai pelajar, kita berdepan dengan tekanan akademik, harapan keluarga, cabaran dengan rakan sebaya. Semua pernah merasa tapi tidak berani bersuara. Sebuah institusi yang hebat bukan hanya dinilai pada pencapaian, tetapi cara warganya yang saling menyokong antara satu sama lain agar kesihatan mental terjaga. Pernah tak awak rasa menghadapi tekanan tapi takut orang lain tahu? Ini perkara biasa dan ramai pelajar alami perkara ini setiap hari. Jadi, saya di sini membawa idea untuk membantu dan memberi sokongan kepada rakan-rakan sekalian. Sokongan tidak semestinya datang dalam bentuk nasihat yang berat. Kadang-kadang ia bermula dengan mendengar, memahami dan hadir sebagai rakan. Maka dengan ini saya ingin membentangkan manifesto saya iaitu memperkenalkan sudut suara pelajar dan kempen Dirimu Begitu Berharga. Sudut suara pelajar adalah sudut atau platform khas sama ada fizikal maupun digital untuk pelajar menyuarakan pendapat, cadangan dan luahan secara berhemah. Manakala kempen Begitu Berharga merupakan kempen ringkas melalui poster, video pendek atau aktiviti mingguan yang memupuk sikap peduli dan sokongan sesama warga KV. Di Kolej Vokasional Perdagangan inilah budaya ingin kita kukuhkan, budaya hormat, peduli dan bekerjasama untuk kesihatan mental warganya. Tiada siapa perlu berjuang sendirian. Jika diberi kepercayaan, saya ingin menjadi sebahagian daripada suara yang menjaga kesejahteraan pelajar. Saya percaya KV Perdagangan akan menjadi lebih baik apabila warganya saling menyokong. Jika anda mahukan wakil yang jujur, prihatin dan komited terhadap kebajikan pelajar, undilah saya dalam calon pilihan raya MPP Kolej Vokasional Perdagangan. Percayalah dirimu begitu berharga. Suara kita, tanggungjawab bersama. Ingat tahu korang? Jangan lupa undi calon 17, calon 17, calon 17. Jangan terpesona rupa menawan, jangan terpikat gaya bergaya. Lihat manifesto yang diperkenalkan, nyata boleh buat bukan sekadar kata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam dagang di hati. Saya Muhammad Khalil Lipuan bin Mak Rizal, calon Majlis Perwakilan Pelajar, calon 18 dari kelas 1 BPP, program pengurusan perniagaan, Kolej Vocasional Perdagangan Johor Bahru bagi sesi 2026-2027. Saya di sini bertanggungjawab dan percaya diri untuk menawarkan diri saya sebagai wakil suara pelajar yang akan memastikan seluruh warga dagang menjadi keutamaan dalam setiap tindakan dan perancangan. Sebagai seorang pelajar, kita semua tahu pada zaman kini kebudayaan yang dulu menyinar sekarang sudah menjadi hampir pupus di tengah zaman moden. Ini akan menyebabkan banyak matlamat gagal dicapai oleh seluruh masyarakat. Jadi, saya di sini ingin kedepankan satu manifesto, iaitu mengadakan program Together or Alone The Culture Challenge dengan mengadakan bulan kebudayaan sambil melakukan pelbagai aktiviti yang dapat memberi manfaat kepada seluruh warga dagang. Menurut kajian di Malaysia, terdapat ramai pelajar yang kurang minat terhadap budaya tradisional kerana menganggapnya sudah ketinggalan zaman dan tidak menarik. Selain itu, ramai remaja yang mudah terpengaruh dengan budaya luar dan trend digital pada zaman ini. Oleh itu, saya percaya dengan mengadakan program ini, warisan budaya dapat dipelihara serta dapat membentuk jati diri pelajar yang berwawasan. Manifesto ini bukan sekadar janji kosong maupun harapan untuk menarik undi. Ini adalah komitmen yang akan diperjuangkan untuk semua warga dagang. Ingin saya tegaskan pula, jawatan ini bukanlah untuk dikenali. Malah, jawatan ini adalah tanggungjawab yang saya pikul. Mau suara anda didengari? Tunggilah saya, sokonglah saya, pangkallah saya. Jadi, akhir kata dari saya, Muhammad Khalil bin Mak Rizal, calon 18. Ayo kita berusaha memelihara kebudayaan di negara kita, kerana kebersamaan tanpa usaha ialah ilusi, kerjasama menjadikan budaya realiti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah undi ke belum? Belum lagi bang. Undilah Khalil, calon 18. Undi, jangan tak undi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Salam dagang di hati, salam dagangku hebat. Ke hulur memetik bunga mawar, kenal diri dahulu biar jelas tutur. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Raja Nur Fatihah binti Raja Osman, calon 1919, calon 19 dari program pengurusan perniagaan kohort 2025. Hari ini saya ingin kongsikan satu inisiatif yang dekat di hati saya, iaitu program Pintar Bersama dengan slogan Komitmen Bersama, Berjaya Bersama. Dalam program ini, pelajar boleh mendaftar sebagai tutor untuk berkongsi ilmu ataupun sebagai cuti untuk mendapatkan bimbingan dalam mata pelajaran yang diperlukan. Semua pendaftaran boleh dilakukan semudah satu klik di hujung jari anda melalui Google Form mengikut komitmen dan kesesuaian masa masing-masing. Tutor akan dipadankan dengan cuti yang benar-benar komited untuk menjadikan satu sesi pembelajaran yang berkesan. Bak kata pepatah, bulat air kerana pembetul, bulat manusia kerana muafakat. Justru program ini mewujudkan satu situasi win-win yang memberikan manfaat kepada kedua-dua pihak selaras dengan usaha meningkatkan prestasi akademik dan juga budaya kebersamaan dalam kalangan pelajar.
Jika ilmu dijadikan senjata, jika usaha digalas bersama, bersama raja melangkah ke hadapan demi pelajar, demi kejayaan. Sebelum saya mengakhiri manifesto saya, izinkan saya memberi sedikit kata hikmah. Ilmu tidak berkurang apabila dikongsi, malah bertambah nilainya apabila membawa kejayaan bersama. Saya adalah murid seperti anda, memahami cabaran yang sama. Undilah Raja calon 19 kerana perubahan bermula daripada kita. Sekian, terima kasih dan selamat mengundi. Hai, sini. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Nama diberi tanpa dipinta Nur Ain Syuhada binti Muhammad Hussein, calon 21 bagi pilihan raya Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2026-2027. Berdirinya saya di sini bukan kerana tiada kursi, tetapi ingin menyampaikan manifesto yang menjadi pilihan hati. Dengan bimbingan dan tunjuk ajar daripada Encik Sabri, insya-Allah hajat yang ingin disampaikan bakal menjadi. Fokus manifesto saya adalah untuk meningkatkan nama baik Kolej Vokasional Perdagangan ke arah keunggulan mutu, di samping mendedahkan para pelajar tentang realiti dunia sebenar, di mana kita akan berkolaboratif dengan industri luar dan KV-KV sekitar zon Johor. Mesti anda semua tertanya-tanyakan apa manifesto yang saya cuba sampaikan ni. Saya akan menganjurkan Next Gen Dagang Commerce. Jika anda semua ingin tahu dengan lebih lanjut, undilah saya calon 21 dengan tagline saya, From Student to Student, Creating Value, Inspiring Change. Apa manifesto dagang? Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nurdani Amanina Muhammad Rizwan dari 1 Divisi 1. Saya calon 22 bagi pilihan raya Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2026. Saudara, saya percaya tidak ramai pelajar yang mahu bicara, tetapi semua memiliki rasa. Ada perasaan yang tersekat di dada, ada kisah yang tidak tahu kepada siapa mahu dicerita. Lalu ia terbuku, diam dan perlahan-lahan tenggelam. Di sinilah penulisan menjadi tempat bernaung. Menulis bukan hanya tentang karangan dan markah, tetapi tentang meluahkan rasa, tentang menumpahkan air mata ke dalam kata, tentang menyusun luka menjadi ayat yang paling bermakna. Ia juga dapat meningkatkan kemahiran kita dalam penulisan serta merangkai kata. Jika saya diberi kepercayaan untuk dipilih, saya mahu menghimpun suara pelajar yang berbakat di Kolej Vokasional Perdagangan dalam sebuah kompilasi naskah kreatif seperti puisi, cerpen dan tulisan jujur dari hati. Sebuah karya yang bukan sekadar disimpan tetapi diterbitkan dengan nama anda terpahat sebagai penulis, hasil sentuhan dan cetakan Pelangi Publishing Group. Kerana saya percaya pelajar yang menulis dari hati ialah pelajar yang sedang belajar mencintai dirinya sendiri. Ayo kita hidupkan semula bahasa dengan rasa dan jiwa. Setiap pelajar berhak didengar walaupun hanya melalui tulisan. Undi saya, Nurdani Amanina Muhammad Rizwan, 1 Divisi 1, calon 22. Ingat, menulis bukan untuk sempurna tetapi bermakna. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Fatin Nurdani binti Saleh, calon bagi manifesto Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2026-2027. Saya merupakan pelajar Kesetiausahaan Pentadbiran daripada kelas 1 Divisi 1.
Hari ini saya akan bentangkan manifesto saya yang berbunyi menyediakan platform untuk para pelajar bagi mengurangkan masalah kesihatan mental dan menggalakkan pelajar bersuara. Adakah anda sedar bahawa pelbagai masalah kesihatan mental sedang berlaku dalam kalangan pelajar Kolej Vokasional Perdagangan? Antaranya keluarga, percintaan dan pelajaran. Bisa. Saya baru je berhenti kerja. Tapi orang saya tak bayar lagi. Kenapa dia tinggalkan aku? Aku sayang dia. Susahnya PB kau ni. Macam mana PA nanti lagilah tak teli. Habis lah PNJK. Oleh itu, saya merasa terpanggil untuk membicarakan manifesto ini untuk mewakili suara rakan-rakan saya. Sekiranya masalah-masalah ini tidak diselesaikan, bagaimana para pelajar mahu fokus di dalam bidang pembelajaran dan berjaya? Saya akan merealisasikan manifesto saya dengan menyediakan pautan Google Form dengan kaedah responden tanpa nama iaitu anonymous. Seterusnya, laksanakan slot doakan kami berdasarkan masalah yang dinyatakan oleh pelajar dan membaca serta aminkan doa bersesuaian dengannya pada waktu duha. Akhir sekali, mendapatkan data tentang jenis masalah yang dihadapi oleh pelajar serta sediakan saluran untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Itu sahaja daripada saya, Fatin Feels, Fatin Care. Saya percaya satu perkara, kemajuan sesebuah kolej bukan hanya bergantung pada pencapaian akademik, tetapi juga kebersamaan dan kerjasama dalam kalangan pelajar. Di kolej vokasional, kita datang daripada latar belakang yang berbeza, namun kita berkongsi satu matlamat yang sama untuk menjadi pelajar yang berilmu, berdisiplin dan berjiwa besar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Asfar bin Haris. Saya calon nombor 24. Saya daripada Jabatan Perniagaan dari kos Kesetiausahaan Pentadbiran dari kelas 2 BKP. Saya ingin membawa satu manifesto iaitu penubuhan kelab Southern Volunteers di Kolej Vokasional. Nama Southern Volunteers melambangkan identiti kita sebagai seorang pelajar di kawasan selatan tanah air, khususnya Johor, yang melambangkan semangat perpaduan dan budaya kerjasama dalam komuniti. Kelab ini diwujudkan sebagai satu platform untuk menggalakkan para pelajar untuk saling membantu dan membina semangat kekitaan tanpa mengira kursus atau latar belakang. Berpandukan slogan saya, Small Action, Big Impact. Saya percaya bahawa setiap usaha dan bantuan bersama mampu memberi impak yang besar. Melalui Southern Volunteers, pelajar akan terlibat dalam aktiviti seperti program kemasyarakatan dan kebajikan serta aktiviti yang memupuk nilai empati dan kepimpinan. Kelab ini bukan sahaja melahirkan pelajar yang aktif tetapi juga memupuk pelajar yang bertanggungjawab dan mampu bekerjasama dalam satu pasukan. Saya yakin apabila kita bergerak bersama-sama, tiada pelajar yang akan rasa dipinggirkan dan tiada usaha yang akan disia-siakan. Dengan kebersamaan dan kerjasama, marilah kita membina sebuah kolej yang lebih prihatin, lebih bersatu dan lebih kuat. Jadi, undilah saya, Asfar bin Haris, calon 24, berpandukan slogan saya, Small Action, Big Impact. Sekian, terima kasih. Mawar mekar, tidak berduri, indah dilihat, menawan hati. Undian diberi dengan nurani demi masa depan yang lebih berkualiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan
segi akademik, malah berdaya saing dan berkualiti untuk masa depan. Akhir kata, saya harap manifesto ini dapat memberi manfaat kepada semua dan menjadi langkah kecil ke arah perubahan yang lebih baik. Jangan lupa uji saya calon manifesto kod ke-25. Sekian, terima kasih. Pergi ke taman memetik melati, singgah pula ke hujung desa. Hari ini saya membawa aspirasi untuk masa depan belia dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dagangku hebat. Nama diberi Nur Farisha Kristina binti Syafabi Iqmah. Saya merupakan calon jawatan kuasa Majlis Perwakilan Plaza tahun 2026-2027. Saya mewakilkan program Kesetiausahaan Pentadbiran. Saya tampil pada hari ini untuk merealisasikan satu manifesto, iaitu program dagang exchange. Manifesto ini dirangka bukan hanya sebagai satu janji, tetapi sebagai satu komitmen yang akan saya rangkul sepenuh hati. Program ini memfokuskan kepada pembinaan pelajar berwawasan global melalui pendedahan antarabangsa, pengukuhan sasiah, peningkatan kemahiran berkomunikasi serta pemupukan semangat perpaduan dan sikap saling menghormati antara budaya. Saya percaya bahawa program ini bukan sahaja dapat memberi manfaat kepada para pelajar, tetapi juga dapat mengharumkan nama kolej ke peringkat antarabangsa. Ayo sertai saya untuk membuktikan bahawa suara pelajar merupakan masa depan yang sebenar untuk Kolej Vokasional Perdagangan Johor Bahru. Jangan lupa undi saya Nur Farisha Kristina, calon 26 untuk mencipta impak yang lebih besar kerana suara belia masa depan ASEAN. Kalau cara lama agak menyusahkan, mengapa kita masih berdiam diri? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Huda binti Suparti dari kelas 1 KP2. Saya mewakili program Kesetiausahaan Pentadbiran dan saya di bawah bimbingan Puan Nurul Huda binti Masri. Untuk pengetahuan kalian, saya merupakan calon ke-28 dalam pilihan raya Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2026-2027. Rakan-rakan pelajar sekalian, seperti yang kita tahu, ramai pelajar daripada 4 program berbeza di kolej kita ini menjual makanan. Namun, pembelian makanan tersebut masih menggunakan sistem personal message. Sistem personal message ini akan sering menyebabkan pesanan bertindih dan juga terlepas pandang. Disebabkan keadaan itulah, manifesto saya adalah untuk membangunkan satu aplikasi e-dagang mini kolej khas untuk para pelajar menjual dan membeli makanan di dalam satu platform yang lebih mudah dan cekap. Melalui aplikasi ini, pelajar boleh melihat menu, memesan makanan dan membuat pembayaran dengan lebih pantas. Manakala penjual pula boleh menguruskan pesanan dengan lebih cekap dan sistematik. Inisiatif ini bukan sahaja memudahkan para pelajar, malah membuka ruang kepada kita untuk mencipta nilai melalui kemahiran, idea dan inovasi. Ia seiring dengan matlamat kita untuk melahirkan graduan yang kreatif, proaktif dan juga berani mencuba. Saya yakin dengan sokongan rakan-rakan semua, kolej kita ini mampu menjadi kampus yang berinovasi dan pelajar di sini bukan sahaja setakat belajar, malah mampu menginovasikan sesuatu yang akan memudahkan kehidupan harian. Kita tak tunggu perubahan itu datang, namun kita yang mencipta perubahan itu. Undilah saya calon 28. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Izra Adi Putra bin Muhammad Ghazali dari Program Teknologi Komputeran. Saya merupakan calon bagi Majlis Perwakilan Pelajar Kolej Vokasional Perdagangan Johor Bahru bagi sesi 2026-2027. Pada masa ini, kemahiran multimedia bukan lagi satu kelebihan tetapi satu keperluan bagi pelajar.
Bukan itu sahaja, ramai lagi pelajar masih belum diberi pendedahan bagaimana kandungan korporat dihasilkan dengan lebih profesional. Oleh demikian, saya selaku calon Majlis Perwakilan Pelajar Kolej Vokasional Perdagangan Johor Bahru bagi sesi 2026-2027 ini, saya akan mengadakan bengkel penghasilan video korporat kolej yang merupakan platform untuk pelajar mempelajari, mencuba dan menghasilkan video korporat yang mewakili identiti kolej. Apakah tujuan bengkel ini? Bengkel ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran teknikal pelajar dalam menghasilkan video korporat. Selain itu, pelajar memperoleh pendedahan terhadap dunia multimedia dan akhir sekali memupuk semangat kerjasama dalam satu pasukan. Program yang akan saya adakan ini bukan hanya sekadar bengkel, tetapi ia merupakan ruang untuk pelajar membina kemahiran, mencari pengalaman dan juga keyakinan yang boleh dibawa ke dunia kerjaya nanti. Matlamat saya sebagai calon Majlis Perwakilan Pelajar Kolej Vokasional Perdagangan Johor Bahru bagi sesi 2026-2027 ini adalah untuk menjadikan rakan-rakan pelajar seorang bintang yang berbakat dan juga kreatif. Seperti tagline saya, Everyone's a Star. Sekian daripada saya, Izra Adi Putra bin Muhammad Ghazali. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua warga dagang yang saya banggakan. Nama diberi Nur Edlina Surah binti Asmawi dari kelas 2 KPD kohort 2024. Saya merupakan calon manifesto Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2026-2027. Rakan-rakan pelajar sekalian, setiap daripada kita pasti mempunyai bakat. Cuma persoalannya, adakah bakat tersebut diberi ruang untuk bersinar? Jadi hari ini saya tampil dengan satu manifesto, iaitu bukan sekadar satu program tetapi satu peluang, satu pentas dan satu langkah masa hadapan, iaitu program kebolehpasaran seni bahasa. Program ini bertujuan untuk mencari dan mencongkil bakat pelajar dalam seni bahasa seperti berpantun, bersyair, berpidato dan seni bahasa yang lain. Program ini bukan sekadar untuk pertandingan semata-mata tetapi juga untuk menambah nilai kebolehpasaran diri pelajar di masa hadapan. Program ini bukan sahaja bahasa Melayu tetapi juga bahasa Inggeris. Program ini dapat meringankan beban guru bahasa untuk mencari pelajar yang benar-benar berbakat dalam seni bahasa. Guru-guru bahasa tidak perlu lagi mencari secara rawak kerana bakat pelajar itu datang dengan program ini. Rakan-rakan tidak perlu risau kerana program ini dijalankan secara atas talian. Pelajar hanya perlu merakam video dan video anda akan dinilai oleh guru bahasa iaitu juri profesional kami dan mereka akan memilih pelajar yang paling terbaik untuk ke peringkat seterusnya. Pelajar bukan hanya mendapat sijil penghargaan tetapi juga dibawa untuk peringkat dan langkah yang lebih baik iaitu ke peringkat kolej, peringkat zon, peringkat daerah dan peringkat kebangsaan. Inilah laluan bakat, inilah peluang untuk nama anda dikenali. Program ini mampu memberanikan pelajar untuk tampil ke hadapan, dapat melahirkan pelajar yang bukan saja bijak dalam akademik tetapi juga hebat dalam seni bahasa. Jika rakan-rakan pelajar merasa aku ada bakat tetapi aku tiada tempat, jadi manifesto inilah jawapannya. Ayuh rakan-rakan, undilah manifesto ini kerana bakat anda berhak untuk didengari dan berhak untuk diketengahkan. Seperti tagline saya, bakat diserlah, bahasa dimartabatkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adhan Faris bin Ahmad Fahmi, kelas 1 KPD 1,
Kohort 2025 Calon Ahli Majlis Perwakilan Pelajar Sesi 2006-2007. Hari ini saya ingin menyampaikan manifesto saya, iaitu saya akan mengajukan program bersiri berkaitan inovasi bagi menanamkan sikap inovatif dalam setiap pelajar. Selain itu, saya juga akan mengajukan pameran inovasi dengan kolaborasi bersama KV luar untuk mendedahkan pelajar kepada idea, ilmu dan perspektif yang lebih luas. Bagi manifesto saya yang kedua pula, saya akan membangunkan sebuah sistem berpusat yang boleh diakses oleh semua pelajar pada bila-bila masa sahaja. Sistem ini bertujuan untuk membolehkan pelajar yang ingin menyertai pertandingan seperti pertandingan inovasi, bahasa dan STEM dengan cara yang mudah. Inovasi bukan sekadar penggunaan teknologi, tetapi bagaimana kita berfikir dan belajar. Setiap masalah ada peluang untuk mencipta idea dan solusi. Pelajar dilatih untuk berfikir secara inovatif agar mereka menjadi berdikari, berkeyakinan dan bersedia untuk menghadapi suatu cabaran. Sebagai penutup, saya percaya setiap pelajar mempunyai potensi untuk berjaya jika mendapati pertolongan dan sokongan yang diperlukan. Manifesto saya berteraskan pelajar untuk membuka lebih banyak ruang pembelajaran, pendedahan dan peluang. Saya ingin menjadi suara yang membawa perubahan positif demi kebajikan demi masa depan pelajar. Jika anda sokong saya punya visi, undilah saya calon 33 demi pelajar, demi masa depan kita bersama. Itu sahaja, terima kasih. Berbilang bangsa, berbeza budaya, bersatu hati, membina masa. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam warga dagang. Saya Nolaila Ashikin binti Muhammad Tambriz dari kelas 1 KPD 1, Program Pengurusan Sistem Pangkalan Data dan Aplikasi Web, calon ke-34 bagi pilihan raya Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2026-2027. Pada masa kini, pelajar kurang mendapat pendedahan terhadap kepelbagaian budaya luar serta budaya masyarakat majmuk di Malaysia, termasuk budaya masyarakat antarabangsa yang tinggal dan bekerja di negara ini. Masalah ini perlu diselesaikan dengan segera agar dapat memupuk sikap toleransi, saling menghormati dan komunikasi berkesan dalam kalangan pelajar. Manifesto saya bertajuk Pendidikan Global KVSMT dengan idea utama memberi pendedahan budaya global kepada semua pelajar di Kolej Vocasional Perdagangan. Kami pencadangkan penganjuran Minggu Global Awareness di Kolej Vocasional Perdagangan. Program ini bertujuan memberi pendedahan secara langsung kepada pelajar melalui interaksi budaya tempatan dan antarabangsa. Antara objektif utama program ini ialah meningkatkan kesedaran pelajar kepada isu seperti budaya, keamanan negara dan alam sekitar, mendedahkan pelajar kepada budaya masyarakat Malaysia dan masyarakat antarabangsa yang duduk di Malaysia. Sepanjang Minggu Global Awareness, beberapa aktiviti akan dijalankan seperti lawatan pameran budaya dan pelibatan budaya utama iaitu Melayu, Cina dan India. Pelajar yang hadir akan terlibat secara aktif melalui kuis atas talian, QR code dan lawatan pameran. Dengan pelaksanaan manifesto ini, saya berharap Kolej Vocasional Perdagangan mendapat pendedahan secara menyeluruh terhadap kebudayaan di Malaysia dan antarabangsa. Pameran ini diharapkan dapat memupuk sikap toleransi, kefahaman dan hidup yang aman dalam kalangan pelajar. Saya mohon sokongan anda demi pendidikan global yang lebih inklusif KVSMT. Undilah saya, kita bersatu dalam kepelbagaian.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Hawa binti Abdul Wahab, pelajar 1 KPD 1, Program Sistem Teknologi Pengurusan Pangkalan Data dan Aplikasi Web, calon 35, pilihan raya Majlis Perwakilan Pelajar bagi sesi 2026-2027. Saya berada di bawah bimbingan Puan Mastura binti Mat Hassan. Saya berada di sini bukan hanya sekadar ingin menawarkan diri sebagai wakil pelajar, tapi juga ingin membawa satu inisiatif yang dapat mengubah budaya kita semua. Manifesto saya kali ini bertemakan kebersamaan dan kerjasama. Dengan itu, saya ingin melaksanakan satu program iaitu program mentor-mentee di antara pelajar junior dan senior dalam kalangan pelajar SPM dan DBM. Impian saya mudah tetapi juga besar. Saya mengimpikan sebuah kolej di mana tiada pelajar yang rasa keseorangan, tiada junior yang takut bersuara dan tiada jurang antara pelajar DBM dan SPM. Tujuan program ini jelas bukan hanya sekadar untuk meningkatkan prestasi akademik tetapi juga untuk membina keyakinan diri, kepimpinan dan semangat setiakawan dalam kalangan pelajar. Program ini bukan hanya sekadar janji pilihan raya tapi juga merupakan suatu pelaburan untuk masa depan pelajar dan kekuatan institusi kita. Maklumat utama bagi program ini ialah mewujudkan budaya kebersamaan, mengukuhkan kerjasama antara pelajar DBM dan SPM serta memastikan tiada pelajar yang tinggal di belakang. Kita semua sudah biasa dengan mentor-mentee antara guru dan pelajar. Dari segi skop perkongsian, guru membimbing pelajar tentang silibus dan peperiksaan, tetapi senior berkongsi pengalaman sebenar tentang cara belajar dengan berkesan, pengurusan masa, cara menyesuaikan diri di kolej dan bagaimana menghadapi tekanan sebagai seorang pelajar. Jika saya diberi kepercayaan dan undian anda, saya akan datang bukan dengan janji tetapi dengan persediaan untuk bertindak. Ingat, kejayaan tidak akan datang apabila kita seorang diri, tetapi apabila kita bersama-sama. Bersama-sama membimbing, membina dan berjaya. Undilah saya, Siti Hawa binti Abdul Wahab. Kerjasama kita, kejayaan bersama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jalan-jalan dari Semarang membawa bendang dan paduri. Jika tak kenal, maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya calon 36, nama diberi Nur Abidah binti Muhammad Fahid daripada program pengurusan pangkalan data dan aplikasi web SPM 1 semester 2. Hari ini saya di sini bukan untuk kepentingan sendiri tapi untuk mewakilkan seorang pelajar yang masih tidak dengar. Setelah meneliti, saya percaya ramai pelajar yang yakin dengan proses yang dipilih, namun masih ada yang kabur dengan hala tuju sebenarnya. Baiklah, manifesto saya bertujuan untuk membuka jalan kepada pelajar dan membuktikan kepentingan kemahiran asas yang dipelajari. Inilah sebabnya saya bertampil di sini dengan berprinsip dari potensi ke prestasi. Oleh itu, saya mempunyai 3 matlamat pembelajaran iaitu dengan mengadakan program berkonsep inspirasi bersama alumni KV. Saya percaya selepas pelajar mendengar perkongsian daripada alumni KV, mereka akan mula memahami dan mengatur strategi pada masa yang akan datang. Selain itu, saya akan mengadakan program teroka dunia industri. Hal ini kerana agar pelajar dapat melihat bagaimana kepentingan soft skill dan kemahiran asas yang digunakan dalam realiti kehidupan pekerjaan. Akhir sekali, saya akan mengadakan pertandingan inovasi bagi mencukil bakat pelajar berpotensi dan meningkatkan daya saing yang sihat serta memupuk kerjasama bersama. Justeru undilah saya calon 36 dan jadikanlah saya sebagai mandat Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2026-2027. Ingat, dari potensi menjadi prestasi.